Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah kafatil anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah kulli masyayikhina kulli ahli silsilatin naqsyabandiyyatin. Qaddasallahu asrarahum ajma'in. Thumma ila arwah jami'il muslimin min masyariqin adha ila maghribiha. Khususan ila ruh muallif kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muka surat berapa kita? 43. Muka surat apa? 99. Betul dan tajuk baru tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tajuk kita Aqidatun Najin. Tajuk kita bab ketiga, sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala dan huraian. Dan masuk pula musannif rahimahullah ta'ala menyatakan bahagi yang kedua, iaitu yang mustahil atas Allah Ta'ala dengan katanya wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya addadu 20 al-ula. Artinya, dan setengah daripada mustahil pada hak Allah Ta'ala itu 20 sifat, dan iaitu segala yang lawan bagi 20 sifat yang pertama. Maka inilah bahagi yang kedua, setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia, dan iaitu barang yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Tapi musannif tiada menyatakan ia akan sekalian barang yang mustahil pada hak Allah Ta'ala, melainkan setengahnya, dan iaitu yang mustahil atas jalan tafsil jua, dan iaitu 20 lagi akan datang sebelumnya, seperti barang yang telah mengisyaratkan ia bagi yang demikian itu dengan katanya. Dan setengah daripada barang yang mustahil atas Allah itu 20 sifat. Sesungguhnya telah engkau ketahui bahawa ini dibinakan atas qaul yang berkata dengan subut ahwal yang diperbuatkan atas tariqah yang berkata ia dengan bahawa segala perkara itu 4 bahagi. Yang pertama maujudat, iaitu seperti sifat ma'ani, dan yang kedua segala perkara yang ma'dumat, seperti sifat salbiyah, dan yang ketiga segala perkara ahwal, seperti sifat ma'nawiyah. Yang keempat umur i'tibariyah, iaitu sifat nafsiyah.
Tiada atas kaum yang menafikan dia, yakni dibilangkan yang mustahil 20 itu tiada atas kaum yang menafikan hal yang diperbuat atas tariqah yang berkata ia, dengan bahawa segala perkara itu 3 bahagi juga, maka hanyalah seperti barang yang telah lalu kenyataannya. Dan kata musannif, dan iaitu segala lawan bagi sifat 20. Yang pertama, artinya yang pertama daripada mustahil itu lawan bagi yang wajib yang pertama, dan yang keduanya lawan bagi wajib yang kedua. Demikianlah atas tertib dahulu pada bilangan segala yang wajib. Dan diitlakkan oleh musannif akan segala adadun, iaitu segala lawan atas muqabil bagi segala sifat Allah Ta'ala, dan tiada akas baliknya. Ya, kerana bahawasanya segala sifatnya Allah Ta'ala itu qadim, maka tiada ada ia didun bagi lainnya. Demikianlah diambil daripada kalam Syekh Yasin, dan dibahas padanya dengan bahawasanya berlawanan nisbah daripada dua pihak, maka tiap-tiap daripada keduanya didun bagi yang satu lagi. Dan tiada lazim daripada demikian itu keadaan sifatnya Allah Ta'ala itu baharu, kerana bahawasanya didun itu seperti diitlakkan dia atas yang baharu, diitlakkan dia atas yang qadim. Dan murad dengan didun itu maknanya lughawi juga, dan iaitu mutlak bernafi-nafian. Dan jika tiada murad dengan demikian itu, maka tiada ini yang 20 sekaliannya ad-dadun bagi 20 yang pertama, dengan makna istilah kerana diddaini, yakni dua yang berlawanan pada istilah keduanya itu, dua pekerjaan yang wujudi keduanya, antara keduanya sehingga khilaf tiada berhimpun keduanya itu, dan terkadang terangkat keduanya seperti hitam dan putih, dan tiada yang 20 itu sekaliannya seperti demikian itu. Tetapi setengahnya didun itu sungguhnya nakid, dan sesungguhnya bersamaan bagi nakid, dan setengahnya terlebih akhas seperti naqidun, seperti barang yang lagi akan engkau ketahui atasnya insya-Allah Ta'ala. Baik, sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, kita sudah membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah, iaitu 20. Yang wajib pada Allah Ta'ala, dan adalah pula 20 sifat lawannya. Lawan kepada sifat wujud, lawan kepada sifat qidam, lawan kepada sifat maqam. Perbahasan itu secara akliyah pada akal kita. Disebut oleh tenggu kita penulis ni, wa mimma yastahilu, setengah daripada barang yang mustahil. Tuan-tuan ahli jemaah sekalian kena faham, kita duk sebut 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kenapa disebut 20? Apakah sifat Allah Ta'ala 20? Tidak tuan-tuan. Jangan salah faham. Ini yang di antara tuduhan orang-orang yang tak suka dengan ilmu sifat 20. Padahal tak betul gitu. Tok Guru kita sebut dengan memang sebahagian atau setengah daripada sifat yang wajib itu 20 je. Kerana apa? Kerana para ulama berijtihad untuk memudahkan orang awam, orang macam kita ni. Kalau kira sifat Allah Ta'ala 99 asma Allah Husna tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam, semua tu sifat itu. Ar-Rahman pemurah, Ar-Rahim pengasih, sifat Allah. Dah ada 99. Hak wajib kita belajarnya ada 20. Jadi hak wajib ada pada kefahaman manusia, kefahaman orang awam, memadai 20. Faham tuan-tuan ya? Kena faham boleh. Banyak tuduhan ni. Kalau Wahabi pula
Tuhan ni ngaji sifat Tuhan ni 20 kan. Padahal tak, ulama tak cakap gitu pun. 20 ni sebahagian daripada sifat-sifat Allah, banyak lagi. Tak diketahui oleh kita. Allah dia yang tahu sifat-sifat dia. Sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat kamalat namanya. Sifat sempurna. Jadi terang-terang Tok Guru kita cakap, kalau dia membahaskan sifat wajib, sebahagian daripada sifat wajib memang yajibu, sebahagian daripada diwajibkan kepada kita tahu. Ini bila bahas mustahil, itu juga sebahagian daripada sifat mustahil itu 20 je. Gitu. Itu maknanya dari segi Abu Mansur Maturidi 20. Kalau Abu Hasan Asy'ari 13 je, lagi sikit je. Hak diwajibkan saja. Jadi sebab tu kita kena ngaji sampai 20 sifat tu saja, sebagai memudahkan kita orang awam. Faham tuan-tuan ya? Jangan keliru pula. Oh, sifat Tuhan ni sikit menong. Tak betul gitu. Tak faham kitab cakap. Dan tak faham hakikat. Baik, maka inilah bahagi kedua setengah daripada yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Jadi yang kewajipan kita pertama mengenai 20 sifat yang wajib tu kita dah selesai bincang. Jadi pelajaran kita hari ini memulakan pelajaran kita dengan 20 hak wajib kita tahu yang mustahil, yang tak diterima akal. Tuhan tak ada, Tuhan baru, Tuhan binasa, Tuhan serupa dengan makhluk, itu semua yang berlawanan dengan sifat wajib. Sifat wajib wujud, tidak baqa' mukhalafah gitu. Setengah mengenai. Jadi dari segi pelajaran ilmu tauhid, kewajipan yang pertama kita mengetahui sifat wajib bagi Allah. Yang kedua mengetahui sifat harus, sifat mustahil bagi Allah, lawan pada 20. Yang ketiga nanti kita bincang sifat harus pada Allah. 3 sajalah wajib dipelajarinya. Dan sekadarnya yang diwajibkan oleh ulama, kita dapat faham 20 tu cukup dah. Bagi lebih lagi bagi kita orang awam ini. Tetapi musannif, pengarang musannif itu punya pengarang. Pengarang tidak menyatakan akan sekalian barang yang mustahil pada Allah Ta'ala. Ini kan benar. Maknanya Tok Guru kita tidak menyebut semua sifat mustahil pada Allah. Sebab kita dah sebut dah, sifat mustahil pada Allah banyak, yang tahu Allah saja. Cuma yang kita nak belajar 20 je lah. Sekadar diwajibkan oleh ulama pada kita, orang awam kita. Melainkan setengahnya, sebahagian je. Itu 20 sajalah. Dan itu yang mustahil atas jalan tafsir juga. Atas jalan tafsir apa makna? Kita kena tahulah satu persatu 20 sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Allah tak ada, kan mustahil. Allah baru, kan mustahil. Allah serupa dengan makhluk, mustahil. Tak masuk akal. Allah binasa, tak masuk akal. Allah tidak berdiri sendiri, tak masuk akal. Ada Tuhan lain pula buat Allah Ta'ala, tak masuk akal. Itu lawan pada sifat wajib. Seperti barang mengisyaratkan bagi yang demikian itu dengan katanya. Apa kata Tok Guru? Dengan katanya setengah daripada barang yang mustahil. Itulah Tok Guru kita ulang setengah-setengah. Tidak kata apa semua sekali. Setengah daripada mustahil Allah Ta'ala itu 20 sifat. Lawan pada wajib itu. Sesungguhnya telah engkau ketahui bahawa ini dibina atas kaul yang berkata dengan sud ahwal, dan diperbuat atas tarekah yang berkata ia bahawasanya segala perkara itu 4 perkara. Ini ada perbincangan yang halus sikit. Perbahasan ulama tentang bahagian sifat 20. Pembahagian sifat 20 ni ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia bagi ke sifat 20 ni kepada 4 bahagian. Dia kata apa yang pertama, satu sifat mawjudat, sifat yang ada. Yang kedua sifat makdumat, yang tak ada tetapi sekadar ibarat saja. Yang ketiga dia adalah ahwal, hal keadaan, seperti sifat maknawiyah.
Maklumat jadi sifat salbiyah. Yang keempat, umur i'tibariyah, iaitu sifat nafsiyah. Dia gini tuan-tuan. Jadi kalau situ ada 4 tu. Mawjudat, maklumat, haliyah, hal keadaan. Yang ketiga, amrun i'tibariyah, itu sifat nafsiyah. Jadi 4. Tapi ada pendapat ulama, dia kata 3 je. Mawjudat, sifat yang benar-benar ada. Maklumat, sifat yang tak ada. Yang ketiga, sifat umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah ni termasuklah dalam sifat salbiyah tadi. Dan termasuk juga sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah tu dia masuk ke dalam nombor 4. Jadi nombor 3 tu tak ada. Haliyah, apa dia haliyah? Termasuk sifat wujud itu, haliyah. Hal ini keadaan. Keadaan zat Allah Ta'ala itu benar-benar ada. Itu namanya haliyah. Jadi sifat nafsiyah, wujud itu sendiri masuk sifat haliyah. Hal keadaan. Ustaz dah lama dah bincang ni, mana dulu membincangkan hal keadaan zat Allah Ta'ala. Wujud itu sendiri hal keadaan Allah Ta'ala. Kemudian termasuk sifat maknawiyah, masuk dalam amrun intibari juga. Apa dia? Keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak. Keadaan Allah Ta'ala itu berilmu. Itu semua namanya hal keadaan. Apabila kodrat, sifat maha berkuasa atau berdiri pada zat Allah, maka zat Allah itu digelar hal keadaannya berkuasa. Kalau sifat berkehendak berdiri pada zat Allah Ta'ala, jadi zat Allah itu disebut sebagai hal keadaan Allah maha berkehendak. Gitulah. Jadi bila ada 7 tu, qadrat, iradah, ilmu, hayat, sama, masuk kalam, ada pula 7 lain. Kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu aliman, semua ada. Jadi itu perbahasan kaum satu ulama berpahaman begitu, dan kita pun ngaji gitu. Tapi ada pula pendapat mengatakan tak ada. Yang itu tak ada. Yang ada ialah amrun i'tibari. I'tibar saja. Bila sifat qudrah, maknanya sifat maha berkuasa itu duduk pada zat Allah, itu wajib i'tikad begitulah. Wajib sifat maha berkuasa berdiri pada zat Allah, itu istilah kitanya. Bila ada sifat berdiri pada zat Allah tu, zat Allah tu dinamakan hal keadaan. Contoh yang saya buat dulu, contohnya umpamanya Malik Noor. Bila Malik Noor ni boleh mengangkat heavyweight 150 kilo, dia digelar orang kuat. Tapi masih dia mengangkat, kita gelar Malik Noor kuat. Tapi bila diminum di kedai kopi, tak ada dah tanda kuatnya. Itu namanya hal keadaan. Gitu. Jadi itulah, hal itu tak dibahas. Kata mereka, bahawasanya yang dimaksudkan secara jelas, bila ada sifat kuasa, automatically ada hal keadaan berkuasa. Gitu. Jadi dia tak bahas hal keadaan itu. Cukup memada dengan sebut Allah maha berkuasa, cukup. Tak payah keadaan berkuasa, tak payah. Sebab dia ada hubungkan berdua. Gitu. Tapi bukan mereka menapi manawiyah, menapi jadi kafir. Gitu. Ini agak rumit sikit perbincangannya. Jadi ini dibilangkan mustahil 20. Tiada atas kaum menafikan. Kaum menafikan membuat tarekat ini, tarekat dalam jalan mazhab 3 bahagi je. 3 bahagi apa dia? Mawjudat, maklumat, umur i'tibariyah. 3 je. Tak ada haliyah, ahwal tak ada. Gitu. Dan kata musannif, dan iaitu segala lawan bagi sifat 20. Yang pertama artinya
Yang pertama itu makna sifat wajib, yang kedua itu sifat mustahil, lawan kepada sifat wajib. Jadi kalau kita bincang hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa, lawannya hal keadaan Allah Ta'ala tidak berkuasa, lemah. Hal keadaan Allah Ta'ala berkehendak, lawannya ialah hal keadaan Allah Ta'ala dipaksa. Gitu. Sampai 20 lah wajib keduanya. Demikian lagi atas tertib yang bilangan segala yang wajib. Wujud, lawannya tidak wujud, iaitu tiada. Qidam, arti sedia kala, lawannya baharu. Mukhalafah, Allah tak serupa dengan makhluk, lawannya serupa dengan makhluk. Ini sifat-sifat tak terima di akal. Apa makna mustahil? Akal tak terima. Tak terima Allah tak ada. Akal kita tak boleh terima tu. Sebab sifat mustahil. Tak terima Allah ni baru. Dulu Allah tak ada. Sekarang Allah jadikan, baru dia ada. Dia buat diri dia sendiri. Kufur tu ada. Allah Ta'ala bersifat tak serupa dengan makhluk. Jadi tak terima di akal kita Allah ni sama dengan makhluk. Tak terima di akal kita. Faham tuan-tuan ya? Kemudian Allah itu bersifat kiamat ta'ala bin nafsi. Tak ada siapa jadikan dia. Kita wajib beriktikad Allah ni tak ada siapa yang jadikan zat dia. Sebab dia dah ada, dah nak jadi apa. Lawannya ada yang menjadikannya. Itu mustahil pada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, Tuhan yang Maha Esa. Tak terima di akal kita Allah ni 2 atau 3 atau lebih. Sampailah 20. Ada sifat berlawanan. Nama dia Diddun. Sifat yang berlawanan itu. Jadi semua sekali ada 20. Dan wajib keduanya wajib mengetahui yang mustahil. Demikian atas tertib yang bilangan yang wajib. Bilangan wajib itu wujud kira bakal sampai 20. Ini tiada, binasa, serupa dengan makhluk, itu semua sifat mustahil. Lawan pada sifat wajib tadi. Baik, dibahas ini dia kata itlaq oleh musannif akan segala addadun yang berlawanan itu, yakni lawan atas muqabil atau bertentangan bagi segala sifat Allah Ta'ala, dan tiada sebaliknya. Ia kerana bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu qadim dan tiada ada diddun. Dia bahas bergaduh. Tuan-tuan, bila disebut lawan kepada sifat ada, tidak ada kan? Tiada. Lawan kepada ada, tiada. Lawan kepada qidam, sedia kala, baru lawan dua itu. Tunggu kita menarik perhatian, kita nak bahas dari segi Allah Ta'ala kita. Akan kita buat putusan kita. Lawan wujud, tidak wujud. Lawan qidam, baharu. Lawan kepada makhluk atau maka, binasa dan gitu. Cuma dia bahas, ada ke benda ni? Ada ke tak ada? Tuhan tak ada. Ada ke tak ada? Tuhan tak ada. Tuhan tak ada. Memang tak ada. Tak masuk akal. Sebab Allah ada kan? Jadi sifat Tuhan tak ada itu tak ada. Cuma dari segi akal saja kita sebut. Mana tak ada? Mana ada Tuhan tak ada? Ada ke Tuhan tak ada, tuan-tuan? Ada ke Tuhan baru? Mana ada? Benda tu berlawanan dari segi akal saja. Hakikatnya sifat mustahil tak ada. Tak ada benda ngadanya. Sebab itu digelar mustahil. Tak terima dia akal. Terima dia akal Allah ni serupa dengan makhluk. Mana terima? Terima dia akal Allah ni lemah. Mana terima? Terima dia akal bahawa Allah ni tak mendengar. Bekak. Sebab orang yang beriktikad Allah bekak ni kafir. Kalau orang beriktikad Allah Ta'ala ni buta, kafir. Sebab sifat mustahil ni sifat yang tak ada. Sifat yang wajib kita tolak. Itu perbahasan ulama. Dia beza dengan berlawanan di dunia ni. Hitam dengan putih. Berlawan tak hitam dengan putih? Pada akal kita biasa kita hitam dengan putih bertentangan lah. Tak jumpa kita. Tapi hitam tu, sifat hitam tu ada tak ada?
Sifat hitam pada sesuatu benda ada ke tak ada tuan? Ada. Sifat putih pada sesuatu benda yang lain boleh? Ada je tu. Jadi sifat berlawan di sisi makhluk ni dia ada betul bendanya. Apa benda sifat berlawan tapi bendanya ada. Tapi sifat Allah Taala hak berlawan tu tak ada betul. Tak ada betul apa? Jadi tak sama, jangan kita silap faham tu. Oh, ada jantan, ada lelaki, ada perempuan berlawan weh. Tapi hak perempuannya ada, orang lain lah, jantannya ada, orang lain tak. Itu makhluk. Allah Taala tak boleh. Bila kata Allah Taala ada. Nak cari Allah Taala tak ada, kena mencari memang tak ada. Memang tak ada. Faham tak? Jadi tunggu kita narik perhatian kita supaya kita bezakan. Sifat mustahil pada sisi Allah tu hakikatnya gitu. Benda tu tak ada benar. Gitu. Bohong dan dusta. Tinggal lagi ngaji ni kena belajar. Jadi kita sekadar kena tahulah sifat tak ada Tuhan itu tak ada. Sifat baharu Tuhan itu tak ada. Sifat binasa Allah Ta'ala tu tak ada. Sifat serupa dengan makhluk ni tak ada tu. Jadi sifat mustahil sifat yang tak ada. Cuma dah hanya disebut perbahasan akal saja. Hakikat tak ada. Faham ke tuan-tuan? Bunyinya macam kepayah sangat tapi tak tahu mana sangat. Cuma kita jangan keliru beza dengan makhluk. Makhluk hitam lah banyak putih. Tapi hitam boleh ada, hitam boleh tak ada. Hitam boleh duduk pada benda tu, hitam boleh duduk pada benda lain. Gitu. Itulah dia nak bahas. Dia sebut sini bahasa lughawi. Maksudnya bahasa dari segi istilah bahasa saja. Seperti murad demikian itu, tiada ini yang 20 sekaliannya abdadun bagi dulu. Jadi hakikatnya seolah-olah bukan berlawan. Macam putih dengan hitam berlawan. Tapi kalau ada dengan tak ada bukan berlawan. Tak ada tu tak ada. Dia tidak kira berlawan. Tentunya ada sahaja. Istilah Daini itu dua yang berlawanan pada istilah keduanya dengan pekerjaan yang wujudi. Kalau makhluk gitu lah. Hitam ada, putih ada. Gitu. Allah Ta'ala tak ada. Bila Allah Ta'ala ada, Tuhan tak ada tu memang tak ada. Gitu. Kemudian diperbahas bahawa di sana ada nakid. Nakid tu gini. Allah ada sifat maha berkuasa. Kemudian mustahil Allah Ta'ala tu lemah. Mustahil Allah Ta'ala tak berkuasa. Jadi dari segi bila sebut Allah Ta'ala maha berkuasa, itu sifat sempurna itu. Sifat sempurna cukup. Bila Allah lemah, sifat yang kekurangan. Sifat kekurangan. Bila sebut Allah maha berkuasa, tak ada Tuhan yang lemah. Kalau lemah tu bukan Tuhan. Tak ada Tuhan yang tak berkuasa. Hak tak berkuasa tu bukan Tuhan. Hak berkuasa Allah Ta'ala. Jadi tak ada. Jadi sama juga lah perbahasannya. Sifat mustahil itu tak ada. Cuma kodrat, iradat Allah maha berkehendak. Tak ada Tuhan lain yang maha berkehendak. Tak ada. Melainkan Tuhan yang tidak berkehendak tu tak ada. Tuhan yang tidak melihat tu tak ada. Tuhan yang buta tu tak ada. Tuhan yang pekak tu tak ada. Tuhan yang bisu tu tak ada. Itu sifat kekurangan. Faham tak ya? Jadi sifat berlawanan ni sifat yang kurang. Sifat tu memang tak ada. Cuma perbahasan secara akal sahaja. Dan untuk guru kita nak bahas tu. Bahasa dipakai sini, tetapi setengah daripada didun dan setengah nakidun dan setengah bersamaan. Nakid lebih khas. Maka nakid itu kekurangan tu benda tak ada. Jadi dia ada dua lah. Kalau ada, Tuhan ada. Tuhan yang tak ada tu tak ada. Tuhan hidam sedia kala. Tuhan yang baharu tu tak ada. Gitulah. Allah Ta'ala ini bakok kekal. Lawannya binasa. Tuhan yang binasa tu tak ada. Yang binasa tu kita. Tuhan tak ada. Tuhan yang bersifat dengan Esa. Allah Ta'ala Maha Esa. Lawannya Allah Ta'ala banyak. Tuhan yang banyak tu tak ada. Gitu. Kemudian Allah Ta'ala tu bersifat Qudrah, Maha berkuasa. Sifat Tuhan yang tak berkuasa tu memang tak ada. Kita sebut, kita bahas secara akal saja. Allah yang tidak berkehendak.
Tak ada. Allah Maha berkehendak. Satu lagi Tuhan yang tidak berkehendak, ada ke? Tak ada. Tadi kita kalau sifat berlawan pada akal sahaja, sebenarnya memang tak ada. Tuhan yang bersifat jahil, tak ada. Tuhan yang bersifat ilmu, Allah Ta'ala. Tuhan yang bersifat jahil, tak ada. Gitu. Tuhan yang bersifat melihat, ada, Allah Ta'ala. Tuhan yang bersifat buta, tak ada. Tuhan yang bersifat maha mendengar, adalah Allah Ta'ala. Tuhan yang bersifat tidak mendengar, mana ada? Itu nama sifat mustahil. Baik. Tuhan yang bersifat maha berkata-kata, kalam, ya, Allah Ta'ala. Tuhan yang bersifat bisu, tak ada. Tak ada Tuhan yang bersifat bisu. Faham tuan-tuan ya? Ada bagus sampai kaum qalilan, kaum aliman. Jadi satu sifat yang berlawan itu sebenarnya memang tak ada. Baik sama ada daripada sempurnaan dia ataupun dia nak kira ada wujud tak wujud. Cuma ada perbezaan secara akal. Itu makna sifat mustahil. Gitu pada Allah Ta'ala. Jadi akan datang kita akan bincang khas lah satu persatu. Adam, Kudus, baru lah. Bahasa-bahasa Arab je lah. Maknanya 20 lawan pada itu. Akan datang di detail lah satu persatu. Tadi Ustaz tadi gambaran yang asas kita faham apa dia hakikat sifat mustahil. Ialah sifat yang tidak ada. Dan sifat mustahil pakai yang kita. Pakai yang kita hakikatnya. Baik, ada soalan tuan-tuan, saya buka. Jelas Pak, kalau baca dengan kita payah nak faham. Payah nak faham. Ini ada huraian. Ada soalan tuan-tuan? Ya? Itulah pembahagian sifat 20. Mana ada 2 kawan tu tak apalah. Ada 4, ada 3. Itu tidak berat sangat tu. Fardu kifayah, tak tahu pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyin ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.